Hari ni saya terpanggil nak buat video sikit pasal fake account atau scam itulah yang saya takut sebut kat sini kena ban. Yang menggunakan gambar saya, benda ni dah lama jadi daripada zaman-zaman Instagram, zaman-zaman Facebook, zaman-zaman dulu dah dah bertahun-tahun dah, tapi saya dah balas kisah sebab setahu saya memang banyak sangat yang buat akaun palsu ni. Hari tu last kali check tahun lepas ada 37 kalau tak salah akaun palsu, kebanyakannya daripada Nigeria. Okey, sebab recently ada pula yang klik saya, yang contact saya, cakap orang guna gambar saya. In fact dekat muka buku dia guna nama J. Muhammad juga. Tu yang saya pelik. Boleh pula orang register dengan nama yang sama, lepas tu guna gambar saya. Okey, saya nak clarify one thing. Saya tak pernah pun duduk selain daripada Malaysia. Lepas saya habis study dekat Australia dulu tahun 93, saya terus kerja dengan Malaysia